Tengah cek leaking ni bang. Cek leaking? Cek leaking. Ada ke tidak? Oi, ada. Pada owner-owner. Wah, ini memang betul leaking ni. Oi. Alright gang, kita baru selesai buat satu inspection dekat rumah Kuala Selangor. Okay, nampak tu. Tu apa dia tulis? Uneven. Check sikit, betul tak? Wena. Ada lubang meh. Bawah sini. Di tengah tu. Nampak tu. So, memang tak rata lah kat sini. Hey, dinding buat pun tak rata. Okay, tengok okay, semua ni mana dekat dalam ni. Banyak-banyak ni. Oh, okay, crack tak apalah. Kita memang tak buat apa kan. Ni bang, buat apa bang? Tengah cek leaking ni bang. Cek leaking? Cek leaking. Ada ke tidak? Oi, ada. Ui, tu apa tu? Benar-benar terbuktikan pada owner-owner. Wah, ini memang betul leaking ni. Oi, betul-betul. Tak tipu. Ini tak tipu Okay, yang ni sebenarnya daripada fitting ke daripada slab sendiri? Ni daripada fitting. Daripada fitting ya? So maksudnya pipe-pipe atas tu ada yang boncuk tu lah? Betul. Ni disebabkan oleh pemasangan. Okay, installation issue Yes. So nampak. Ini menunjukkan buatlah inspection kat rumah korang. Wacau. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.